buka, saya suka guna Internet Explorer mode sebab originally memang M Plus adalah dibuat untuk Internet Explorer. Minta support bot tunjukkan kepada kita screener-screener berpotensi untuk hari ini. Saya tekan generate chart list dan minta dia berikan semua senarai saham yang ada. So kalau boleh nampak ke sini, so saya ada dapat dividen dulu RM366, RM221, so RM2,568, RM370. Apa-apa pun terpulang, itulah cara macam mana nak generate file sendiri ataupun nak kena correct balik daripada kaunter-kaunter lain. Sekarang ni kita tengok index IBM KLCI. Ini kalau di weekly chart. Weekly chart pun dah membentuk hammer. So sekarang ni tengah mode menaik lah. Wah, lain macam guys. Momentum kuat dah Ini momentum kuat. Saya jual sekejap supaya saya boleh beli sikit. Jual 10 lot, 20 lot, 38 bismillah. Okay, belilah 10 lot. So itu sebab price action dia sangat power. Okay, so itu sahaja untuk sesi petang ni. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum, selamat petang.